Barang. Okey, masa tu saya kan tengah duduk seorang-seorang. Saya tengok ada seorang tu dia dari WhatsApp. Dia cakap apa tu? Ada barang dah sampai 4 bulan 8 2025. Padahal tahun tu dah 2026 dah. Apa? Saya pun tanya lah. Saya pun macam pelik lah. Saya pergilah call mak saya. Mak saya dia cakap apa, saya tanya dulu. Lepas tu mak saya cakap, siapa ni? Lepas tu saya cakap, tak tahu. Lepas tu apa tu? Mak saya cakap, siapa ni? Saya cakap, tak tahulah. Saya call lah mak saya. Saya tunjuk ke dia. Apa? Lepas tu saya cakap, mak saya cakap, Aimah ada beli apa-apa dekat Shopee. Lepas tu saya cakap, tak ada. Aimah mana Shopee? Lepas tu saya cakap, iya. Tanpa ada Ustaz. Lepas tu mana ada? Baba kan tak ada Ustaz. Okay. Lepas tu saya tanya baba saya pula. Lepas tu baba saya pun sama je macam mak tanya. Lepas tu apa tu? Bila dah habis tanya macam apa? Mak saya tadi. Mak saya pun call lah saya balik. Dia cakap buang orang tu. Saya pun macam apa tu? Tak adalah rasa nak buang. Tapi aku bila rasa dapat selesa 5 minit kemudian tu, saya tak buang terus. Baik saya tak percaya scam dia. Masih tak saya kan. Habis dah?